nak buat. Dan tertariknya bila nak menawan masa itu saya datang. Saya bukan ahli, saya hanya serta. Nama saya Gazlan, ketua hati saya Haji Sufian. Tentang panggilan saya untuk datang pada hari ini bukan Ketua Asosiasi Anwar atau ada Anwar saya jumpa dia, yang minggu baca kabinet saya akan jumpa dia. Tetapi saya nak berfungsi pendapat. Tawan Melaka di bawah pimpinan MTN yang baru, sorry ada kemungkinan ini. Di bawah pimpinan Saudara Samsul, saya yakin Saudara Samsul yang saya kenali ini memang membatang mencabar. Tetapi kita semua pula jadi ahli kita tak jadi ahli, yang penting kita bagi sokongan. Ya. Orang kerajaan saya minta kok. Cuma satu pendekatan dari Melaka yang saya nak semua orang tahu ni, jangan betul-betul Datuk Seri kata mazhab tu kita buat pergi, kita campur semua orang. Campur semua orang. Saya rasa pendekatan tu lebih baik daripada kita berkempen sampai strategi, tapi kita campur orang. Di Jatim saya tahu Saudara Samsul banyak mengikuti perkembangan di kawasan Jatim. Tapi pada waktu tu beliau hanya untuk kawasan Jatim. Tapi kali ini beliau memegang negeri. Saya berharap pimpinan yang ada di Saudara Samsul pergi ke semua tempat. Kelemahan kita tidak bersuara di luar bandar. Kenapa? Kenapa luar bandar ini kita tak dapat sokongan? Majlis kahwin kita tak tunjuk muka, kematian kita tak tunjuk muka, majlis akan datang ni Raya Haji, kenapa kita tak buat persiapan daripada sekarang? Kenapa kita walaupun bukan memegang kawasan ranting ke, dahan ke, kenapa kita tidak melawat daripada satu masjid ke masjid, surau ke surau? Seperti yang ketua saya buat pada sekian. Dia tak kira orang Amor ke, JKT masjid ke, surau ke, kita bersama kita pergi. Itulah cara kita nak menarik perhatian. Dan satu lagi saya harap ini lebih Melaka. Kekuatan kita, strength kita tadi letak, kalau kita letak gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu bukan kekuatan bodoh kita. Perjuangan rakyat yang kita utamakan. Jadi kalau boleh untuk melawan diri Melaka, kalau kita letak gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa jelas kita pun boleh maklum November kita sign where Datuk Seri Anwar will take a tough time for him. Cuba kita cari kekuatan. Kenapa tak fokus mengatakan Saudara Samsul Anwar adalah pimpinan di Melaka? Kita kata walaupun tak kuat, itu bagi dia dapat kuat. Dia memang kuat kan? Jadi kan Saudara Samsul Anwar sebagai pimpinan bola tu. Satu kata. Sorry, Saudara Samsul. Sorry. Right. Yang keduanya, keadaan Dewan Undangan di Melaka yang saya perhatikan, saya jumpa Saudara Samsul di Dewan itu memang cukup lemah. Tetapi kenapa kita tak gunakan itu sebagai kekuatan kita untuk memberikan masuk? Kita ada wakil DAP dalam Dewan, tetapi DAP sama Dewan A, PTQ pun ada sikit goyang. Jadi saya berharap Saudara Samsul wujudkan satu tentang kuasa. Bulan 2 kita ada Dewan lagi sekali, kita pantai bagi rakyat Barisan Nasional. Isu kenderaan awam kita kemukakan, tetapi respon yang dari DAP tak kuat. Because dia orang bicara boleh. Sedangkan itu adalah isu yang boleh menenggelamkan pimpinan Barisan Nasional. Kita nampak jawapan daripada wakilan yang mengatakan bahawa kerajaan meminta peruntukan mara untuk keluarkan 200 juta untuk menampung bas awam. Saya kata itu boleh tak betul, tetapi because we are not ready for the station given, kita tak boleh nak kawal. Ada waktu itu lah sebenarnya kita nak berikan kelemahan Barisan Nasional. Saya rasa bahawa melalui Dewan pun kita kena nak masuk sebab bukan semua wakil rakyat Barisan Nasional happy dengan Ketua Menteri. Pandai-pandai lah Saudara Samsul mencari Saudara Samsul pun ada 2 orang kan. Jadi teruskan usaha itu dan kita kena pastikan bahawa melalui Dewan kita cemarkan kekuatan Barisan Nasional. Melalui Dewan lah menunjukkan kelemahan Barisan Nasional. Melalui Dewan lah menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat kuat di dalam hari ini alhamdulillah Tun Alai dan ada Mas Fahli baru itu sebenarnya lebih banyak benda yang kita boleh rokekan dengan itu. Saya hanya untuk menjadi perhati dan saya rasa kali ini adalah yang terbaik.
Kalau yang lepas, betul, sekali kita dikasih, tak boleh buat apa tetapi insyaAllah kali ini, kali kalau mampu bertanding dengan sekali, saya rasa ancam dulu kita sebab keadaan dia orang dalam kita bercampur dengan luar. Jangan anggap saya sekali baru, jangan anggap saya suka memahami dan saya suka memberi pandangan. Terima kasih kepada penerangan yang rasa tidak ucap, cuma fokuskan kekuatan kita lebih daripada satu. Right? Lebih daripada satu. Jangan akan satu. Sebab dia ada satu siapa. Satu Malaysia. Nanti Melaka ni mencari kekuatan kita. InsyaAllah kita dalam betul-betul yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.